ni dia punya pihak berkuasa dia, polis dia. Saya tak pernah expect seorang polis kan, dia nak jalan cepat dia akan jalan macam ni. Okey, depan saya. Kan dia punya Penguin. Kalau kita jadi orang yang kena saman kat Jepun, tolonglah saman saya, tolonglah saman saya. Dia punya polite dia, dia punya santunan dia sangat tinggi. Jadi bila kalau kita sebagai traveller, kalau kita nak perlukan penunjuk arah, kita perlukan guidance, kita perlukan orang kata support, masyarakat Jepun dia tak lokek untuk menghulurkan bantuan sampai kita dapat apa yang kita nak. So itu bagaimana kita feel safe, selamat. Dan at the same time macam barang lah, barang tu memang tak cerita lah, pengalaman kita sendiri. Saya pernah tinggal kamera, Dapat balik dapat balik. Saya pernah tinggal kamera ketika di Kyoto masa tu. Kita di rumah Airbnb, kita nak pergi ke stesen masa travelog lah. So masa travelog tu saya tertinggal, kita ikat kasut, kita letak kamera tu atas macam pagar batu tu. Pergi-pergi, lepas tu dah hilang. Rupanya terus ada pakcik tua tu, dia serahkan kamera pada kita siap dalam plastik balutan lagi. Macam tu. Siap balut lagi. So itu dia punya orang kata bagaimana kejujuran dan juga amanahnya. So itu yang kita belajar daripada masyarakat Jepun. Sekecil-kecil membuang air besar di tandas. Sekecil-kecil perkara tapi buang air besar ni bukan sekecil-kecil perkara. Sebesar-besar perkara. Saya rasa kalau nak buang air besar, kau nak meeting yang besar pun boleh di stop kan. Betul. Saya rasa very efficient lah bila ada banyak butang yang boleh cuci terus kan. Daripada bawah tembak apa semua. Macam-macam sistem tandas Jepun ni kan. Tak silap yang ada yang ada lagu, ada lagu kan, ada yang keluar apa tempat basuh tangan sekali. Lama. So kalau kita pergi Jepun, benda yang paling dirindui saya rasa adalah tandas. Buang air Tandas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang masih lagi setia bersama dengan Rai Nation Podcast. Alhamdulillah dah 26,000 pendengar, subscribers kita punya YouTube Rai Nation Podcast. Dan saya pasti di antara kalian semua dah pun melihat siri podcast kita sebelum ini. Yang terbaru adalah berkenaan dengan bagaimana kita interview bersama dengan Anis dan Atikah yang merupakan anak RPWP. Kita hadiahkan beliau satu penerbangan untuk berjumpa dengan ibunya setelah 11 tahun tak berjumpa. So, satu pengalaman yang cukup menyayat hati. Dah macam jejak kasih bersamamu kan. Lama tak jumpa parent, bayangkan dah jumpa tu, dia punya suasana memang cukup hening, cukup rasa dia punya kesedihan tu. Saya sendiri pun waktu tengok memang menitik air mata saya. Dan kalau kita baca komen-komen dalam YouTube dan TV, video yang kita dah post, memang cukup orang kata apa, sehingga tahap menyentuh hati lah. Sampai kita tahap sebagai parent pun tak ada siapa yang akan tak nangis lah. Betul. Sampai tahap ada 2-3 hari lepas sanggup datang dari Singapura semata-mata nak jumpa dengan Anis dan Atikah, nak tanya betul ke ada orang ni. So itu satu pengalaman yang pada saya cukup berharga untuk kami tim Rai TV dan juga mereka yang pergi. Of course, projek ini juga dikepalai oleh Captain A kita. Alhamdulillah bersama dengan kita pada hari ini untuk kita meneruskan sesi perkongsian yang cukup menarik pada hari ini. Sebelum kita melangkah dengan lebih jauh, kita nak pesan juga kepada semua pendengar yang mungkin sedang memandu, yang mungkin sedang menonton video ini secara serius, boleh memerhatikan setiap baik-baik kata yang disampaikan pada hari ini. Tak lain dan tidak bukan untuk orang kata apa, memberikan kita sebanyak mungkin ibrah, input baru untuk menjadikan kita manusia yang lebih baik. Dan jangan lupa subscribe dan juga share video ini. Dan seterusnya kita ada juga platform di Spotify. Betul. Yang juga semua boleh subscribe juga untuk memudahkan kalian dengar dengan lebih, orang kata apa, efisien lah. Andai kata berada dekat tempat-tempat yang susah nak akses YouTube dan sebagainya. So Captain A, berbalik semula kepada topik utama yang kita nak sembang hari ni lah. Sebab menurut kajian saya lihat tim Rai TV lah sebelum ini ada beberapa siri terbang ke Jepun. Saya rasa Captain AC pun dah beberapa kali pergi. And then one of the video yang menarik perhatian saya adalah bagaimana tim Rai TV memperhalusi ataupun memperhatikan sistem pendidikan yang ada di Jepun. Tambah pula satu video yang paling menarik sekali tu, yang paling saya terpegun bila mana tim Rai TV, Captain Ashraf ni, Captain Ace ni pergi tengok sini bagaimana mereka
orang kata apa, menternak lembu Wagyu. Betul lah saya punya sebutan tu? Betul, Wagyu. Wagyu. Jadi Kapten A, bila kita lihat secara keseluruhan 600,000, 500 ke 600,000 catatan ataupun statistik daripada internet yang kita dapat lihat, 500 ke 600,000 setahun pelancong-pelancong dari Malaysia, tanah air kita ni, terbang ke Jepun. So, sudah pasti ada satu benda yang tersembunyi ke, ataupun satu benda yang semua dah aware, dah sedar. Kenapa agaknya kalau kita tengok kalau 600,000 orang, kalau at least paling murah kalau kos terbang ke Jepun termasuk dengan guide dan sebagainya, saya tengok kalau ada dekat luar sana mungkin 5,000, 6,000, boleh jadi 10,000 untuk package selama seminggu ke 5 hari kan. Consider wang yang disalurkan untuk ke Jepun is quite high sebenarnya, agak tinggi. So Kapten A, hari ini kita nak tahu agaknya kenapa ramai pelancong-pelancong dari Malaysia ni suka pergi Jepun. Mungkin ada faktor-faktor yang saya sendiri tak tahu ke, ataupun Kapten AA ada pendapat peribadi, ataupun yang mungkin dah aware, seluruh masyarakat dah tahu dah kenapa kita terbang ke sana. So mungkin ada benda yang kita boleh kupas hari ni Kapten A. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Aras berkenaan dengan orang kata pendahuluan yang dibukakan kepada kita ini, membicarakan tentang kenapa influx ataupun kemasukan orang-orang Malaysia ini ke Jepun tinggi dalam setahun juga. Bagi kita sebenarnya ada beberapa perkara dan juga yang ataupun faktor yang kita kena lihat mengapa dia orang suka pergi travel ke Jepun. Kalau saya pun saya tak banyak. Kalau nak ikutkan, ramai lagi orang-orang Malaysia yang berpengalaman, yang dah duduk Jepun pun berpuluh-puluh tahun, berbelas tahun, dari mereka belajar kemudian sambung pekerjaan kat sana. Dan pastinya dia mesti ada satu value ataupun interest yang membuatkan orang sanggup spend untuk pergi ke Jepun. Sebab pergi ke Jepun ni bukannya murah. Sejujurnya lah. Sejujurnya untuk satu makanan kadang-kadang boleh mencecah puluhan ataupun ratusan dan juga malah ribuan ringgit pun yang untuk orang nak berbelanja di Jepun. Tapi kenapa? Persoalannya kenapa? Jadi kalau macam saya secara personal, perspektif saya yang saya lihat sendirilah, kita dah pernah sendiri explore, kita dah sendiri travel, kita meletakkan diri kita ni sebagai pengembara pergi ke Jepun, dan dia ada interest-interest yang berbeza. Secara kasarnya atau orang kata secara zahirnya, kita suka pergi ke Jepun kerana Jepun bersih. Kerana Jepun boleh memberikan kita satu sudut ketenangan, terutamanya di bahagian rural area ataupun kawasan-kawasan kampung, outskirt area. Sebab di sana kita boleh lihat kedamaian. Dan juga kita rasa pertamanya yang seterusnya yang bagi saya adalah kita rasa feel safe. Kita rasa selamat. Bila kita pergi ke Jepun, kita rasa selamat. Pertamanya, kita sendirilah yang kita organize trip, dan juga kita sendiri organize, orang kata pergi sendiri, bawa orang. Dua-dua jenis yang kita dah merasai. Kita rasa selamat dari sudut menguruskan perjalanan itu sendiri. Kalau kita nak book penginapan, kalau kita book, contohnya kalau kita nak book penginapan, kita order bilik A, kita dapat bilik A lah. Tak adalah tiba-tiba bilik kita tak ada kan. Kalau tak ada, dia akan upgrade lagi bagi bilik yang lebih besar. So ini profesionalnya Jepun dalam bidang pengurusan. So bila kita menyebut tentang rasa selamat, kita bukan sekadar selamat tak kena samun, kan? Bukan sekadar selamat barang tertinggal tak hilang, tapi dia melebihi lagi daripada tu, yang macam saya nampakkan tadi. Bila kita menguruskan sesuatu, mudah, kita dipermudahkan. Tu dia antara yang membuatkan kita rasa teringin nak datang ke Jepun. So itu perspektif yang saya lah. Pastinya ada lagi benda-benda yang lain. Dan kalau kita lihat dari sudut tourism, dia pelbagai segmen tourism yang kita boleh lihat. Mungkin ada bahagian-bahagian lain dan juga kerana urusan pendidikan, contohnya urusan kerja. Jadi orang datang orang datang ke sana tak. Saya kalau tengok muka Ras, saya nak senyum. Jangan senyum. Okay. Antara faktor-faktor yang saya sendiri tengok. Okay, kalau macam, dan antara lain, kalau kita datang ke Jepun, setiap musim itu memberikan satu keunikan yang berbeza. Kalau datang musim autumn ataupun musim luruh, kita dapat vibe yang
lain. Vibe Japan yang lain. Kalau pergi musim winter, lain. Dan setiap musim ada sahaja orang kata destinasi-destinasi unik yang diketengahkan. Kalau nak pergi winter, orang pergi ke Nagano contohnya. Orang akan cari Hakuba. Orang akan cari Tateyama yang ada dekat Kepulauan Hokkaido. So itu antara keunikan-keunikan Jepun. Kalau orang pergi musim April, musim spring, orang nak cari cherry blossom ataupun sakura. Dan yang paling best, kenapa orang cari sakura di Jepun berbanding orang cari sakura dekat Pakistan? Padahal Captain Nara pergi Pakistan pun Betul. ada juga sakura. sakura. Tapi kenapa lebih dikenali sakura tu dekat Jepun? Kenapa orang nak datang Jepun? Itu belum lagi masuk kepada interest-interest seperti pre-love item kan, yang ada market dia ataupun segmen dia yang tersendiri. I see. Dan lepas tu orang kata keperluan bisnes, kerana wagyu tu sendiri contohnya kan, orang lain beli lembu juga. Betul. Tapi kenapa orang nak merasa sangat daging lembu wagyu? So itu antara benda-benda yang kita kena melihat secara mendalam. Attitude Jepun, sikap Jepun ini yang membuatkan industri tourism dia tu blooming contohnya kan. So itu antara yang saya nampak antara faktor-faktor kemasukan orang ke Jepun. I see. Terima Captain A. So basically bila kita sebut berkenaan dengan safety issue, sebab dikatakan kalau kita travel secara seorang diri pun selamat. Apa komen Captain A setakat ni pengalaman? Okey, paling kelakar lah kan, baru-baru ni kita ada isu orang kata kemalangan kecil bila kita pergi ke Jepun. Kan, bawa budak intern ni. Intern yang mana tu? Macam kenal. Macam kenal lah. Isak. Kita bawa Isak. So jadi dekat situ ada berlaku kemalangan kecil. Dan kita buat report polis di balai polis orang kata Takayama. Okay. Jadi bila kita sampai kat sana, punyalah polite-nya masyarakat Jepun ni dia punya pihak berkuasa dia, polis dia. Saya tak pernah expect seorang polis kan, dia nak jalan cepat, dia akan jalan macam ni. Okay, depan saya. Kan dia punya penguin. Kalau kita jadi orang yang kena saman kat Jepun, tolonglah saman saya. Dia punya polite dia, dia punya santunan dia sangat tinggi. Jadi kalau kita sebagai traveller, kalau kita nak perlukan penunjuk arah, kita perlukan guidance, kita perlukan orang kata support, masyarakat Jepun dia tak lokek untuk menghulurkan bantuan sampai kita dapat apa yang kita nak. So itu bagaimana orang kata kita feel safe, selamat. Dan at the same time macam barang lah, barang tu memang tak cerita lah, pengalaman kita sendiri. Saya pernah tinggal kamera. Dapat balik dapat balik. Saya pernah tertinggal kamera ketika di Kyoto masa tu. Kita di rumah Airbnb, kita nak pergi ke stesen. Masa travelog lah. So masa travelog tu, saya tertinggal, kita ikat kasut, kita letak kamera tu atas macam pagar batu tu. Pergi-pergi dah hilang, takut dah. Okay, pergi-pergi, lepas tu dah hilang. Rupanya terus ada pakcik tua tu, dia serahkan kamera pada kita, siap dalam plastik balutan lagi. Macam tu. Siap balut lagi. So itu dia punya orang kata bagaimana kejujuran dan juga amanahnya. So itu yang kita belajar daripada masyarakat Jepun. Dan macam saya katakan tadi, pengurusan, kita pernah mengendalikan macam-macam orang kata trip ke merata dunia ni kan. Kita dah pernah pergi ke negara Islam, kita dah pernah pergi ke negara orang putih, negara Eropah, kan, negara Afrika pun pernah. Betul. Kan, negara Jepun sendiri. So kalau macam kita dah pergi China, dalam banyak-banyak negara apa yang masalah? Setakat inilah kalau daripada segi attitude, China lah setakat ni yang saya rasa masalah daripada segi pengurusan. Dia ada satu macam stigma masyarakat yang tak pandai mengurus diri, dan diorang ni jadi macam nampak kita China ada certain tempat macam saya pergi tu area Xinjiang, tapi dia punya Chinese kaum Han lah basically, sebab dia orang kan adalah negara yang consider tak nak Islam tu berkembang. So bila dia nampak orang Islam, dia tak orang kata apa, tak polite orang kata apa, orang Jepun terhadap kita lah. So far lah setakat ni. Tapi kalau nak cerita pasal teruk, corruption dan semua, of course Kenya lah rasa
Kenya, travel bos tak selamat lah sampai kena scam. Tu pernah antara kena dia scam lah. berapa ribu? Oi, 50,000 tu kena Kenya tu. So itulah yang membuatkan kita rasa safe bila kita pergi ke Jepun, bila kita menguruskan sesuatu untuk ke sana, dipermudahkan. I see. Kalau kita ambil Airbnb ke kan, kalau kita booking penginapan, kenderaan, kita boleh rasakan keselamatan. Selamatnya duit kita, tak kena tipu. Tu semua benda-benda faktor yang menampakkan safe-nya kita sebagai seorang traveller bila pergi ke sesebuah negara. So itu antara benda-benda yang saya lihat kita kena, yang membuatkan kita rasa safe lah bila pergi ke Jepun. Saya faham. Satu pengalaman saya share juga, sebab saya pernah dikerumuni oleh pihak polis sebanyak rasanya lebih dalam 3 ke 4 orang. Situasi dia pada ketika itu waktu malam, sebab Jepun, sebab area Saitama tu, saya duduk kat satu rumah yang memang saya tu buat art camp sebenarnya. Camp cuti sekolah di bawah kelolaan Savannah Academy. So travel, and time tu pula kita berkumpul dekat luar. Ramai-ramai. Ramai-ramai dekat satu lot tanah yang kosong. And then ada datang satu jiran jumpa saya. Dia buka dia punya translator, dia tak boleh cakap bahasa Inggeris. Buka translator, beritahu, tolong keluar daripada tanah ini. Tanah ini kepunyaan jiran saya, kawan saya. Awak tak dibenarkan duduk sini. So lepas dapat berita tu daripada jiran tu, kami terus masuk dalam rumah. So nak bagi tahu macam mana orang kejiranan tu kisah ataupun mengambil berat di antara satu sama lain, meskipun itu bukan tanah dia. Lepas berlaku benda tu, polis 3 kereta petrol datang, berhenti depan penginapan kami dan interview saya. So sampai tahap dia punya nak bagi tahunya, the point is kita jaga kita tu lah, which is dalam kalangan kita jaga kita. Okay. Which is dalam kalangan penduduk pun dia takut ada ancaman. Sebab mungkin bila kita berkumpul ramai dekat luar tu, dia nampak macam aku ni nak robohkan rumah orang ke, nak buat bising ke apa, mengganggu ketenteraman ke. Time itu winter, pukul 6 petang. 6 petang dah gelap. Time tu juga macam mana konsep komuniti yang nak memastikan kawasan komuniti dia orang selamat, bising sikit pun polis datang. Polis datang, dia tanya macam-macam, dia beritahu okay, sekian. Dan macam yang Aik beritahu lah, memang polite. Hello, apa bahasa Jepun? Apa hello bahasa Jepun lah, dia kata konnichiwa. Lepas tu dia buka kertas, dia minta keterangan, dia ambil nama saya dan pasport saya. Kata okey, jumpa lagi, dalam bahasa dia lah, guna translator, saya guna ChatGPT dan tu. Jumpa lagi, jangan buat lagi, dia pesan. So maksudnya kita pun rasa secure. Sebab saya tengok dalam carian, kalau tengok persentage jenayah secara keseluruhannya adalah antara yang paling rendah. Kalau cerita pasal contoh lah kes bunuh sekitar 0.2 hingga 0.3 per 100,000 orang. So dia punya percentage tu memang agak, dia memang agak lah, memang bukan agak, memang rendah. So kita pun rasa dengan statistik yang ada ni, dengan bukti yang kita dapat rasa dengan pengalaman kita sendiri. Berapa statistik tadi? 0.2 0.3 per 100,000 orang. Statistik dia. Ini pada kalau tengok ChatGPT lah. So memang rendah lah, consider rendah berbanding dengan yes, dia punya macam nisbah lah kan. So berbanding dengan negara-negara maju, consider not bad lah sebenarnya. That's why macam yang A beritahu, kalau travel seorang pun kita rasa macam secure, selamat, barangmu dapat balik. So far saya bawa itu peserta saya, duit dia hilang, sampul. Itulah duit, satu-satunya duit yang diberi oleh parent dia, hilang ataupun tercicir dekat central one of the museum train yang terkenal dekat Tokyo. Tertinggal, cari tak jumpa. Ujungnya kita buat nak pergi dekat kaunter, ada benda tu. Dan dia minta verification lah berapa, apa semua confirm, dan dapat balik. So kita pun rasa seronok lah, rasa selamat lah. Wah, selamat ni. Negara yang bukan consider, bukan digelar negara tapi Islam. Tapi jangan purposely hilangkan barang kan. Tak ada. Tapi mungkin ada yang pernah test kot. Kan? Social eksperimen lah. Social eksperimen saya ada yang buat. Setakat ni kita tak pernah dengar lagi lah. Kalau yang curi tu mungkin orang mungkin traveller lah sebenarnya. Okay. Captain A, bila sebut pasal poin-poin berkenaan dengan bagaimana, kenapa orang nak pergi ke Japan kan. So itu daripada sudut yang orang kata apa, secara sebab cantik,
sebab tempat kehidupan, contohnya antara ni sebab syurga, pre-love, budaya yang unik. Jadi bila kita pergi go deep, Captain A, sebab kita ni sebagai traveller menepati ataupun sejajar dengan apa yang Ray TV dan Raycation tengah buat sekarang ni. Travel mencari ibrah, travel mencari orang kata apa, pelajaran untuk dibawa pulang. So apa pandangan Captain A setakat ini? Kalau daripada skop sistematik, daripada skop bagaimana mereka menjalankan kehidupan seharian. Sebab kalau kita study Jepun punya prinsip, rasanya Captain A selalu ulang Kaizen, apa lagi, Ikigai. So mungkin Captain A boleh ulas sikit antara pelajaran-pelajaran daripada segi prinsip hidup Jepun yang boleh kita ambil pelajaran. Okay, kalau kita lihat dari growth perkembangan kita membangunkan konten-konten di Ray TV juga. Kalau dulu kita pergi, kita nampak tempat-tempat yang cantik, kita akan experience, kita nampakkan tempat yang rare ni tempat yang cantik. Tapi sebenarnya yang rare tu sendiri, kalau dalam Islam pun, dia adalah satu benda yang gharib. Gharib ni adalah benda yang pelik kan. Pelik ni sebab dia dah tak jadi kebiasaan. Tapi benda tu ada di Jepun. So, bila kita lihat, kita nak pergi travel ini, kita bukan sekadar untuk melihat tempat yang cantik, untuk healing semata-mata, tetapi kita nak mengutip seberapa banyak pelajaran daripada apa yang kita perhatikan, apa yang kita experience, apa yang kita dengar. So itu antara yang one good thing yang kita nak deliver lah dalam kita punya konten-konten Ray TV kita. So bila kita pergi ke Jepun ni dia bukan sekadar orang kata destinasi, tetapi dia menjual pengalaman hidup. Sejajar juga dengan Raycation tu sendiri, kita adalah satu experience based travel company. So kalau kita pergi ke satu tempat itu bukan sekadar pergi Switzerland, lawannya cantik Switzerland cantik je, tapi kita melihat kehidupan masyarakat dia macam mana, kan, macam mana Jepun tu macam mana Switzerland tu boleh jadi cantik macam tu, kan, macam mana kalau kita tengok masyarakat dia, kehidupan dia, bangunan dia kan tersusun, bersih. So pastinya ada nilai-nilai baik yang ada pada Jepun, masyarakat tu sendiri. So sama juga kepada Jepun ni, pada Jepun ni sendiri ada benda baik yang kita lihat yang membuatkan kita rasa selesa pergi ke Jepun. Kita rasa selesa tu sampai ke tahap kita repeat banyak kali. Tak puas lah kan. Kalau pergi Tokyo tu, takkan Tokyo je, mesti ada nak pergi Osaka. Betul. Lepas tu banyak lagi Kyoto dan sebagainya. Kyoto. So kalau macam Raycation sendiri, kita ada beberapa jenis trip untuk ke Jepun saja. Yang baru ni kita buka Japan Alps untuk kita bawa orang experience kecantikan Hakuba, iaitu the Northern Alps Jepun. Kalau satu lagi kita ada rentas Jepun dari Hokkaido sampai ke Kyushu. So itu antara produk-produk kita. So kita nak membawakan kepada peserta kita merasai, bukan sekadar cantik je Jepun, tapi merasai bagaimana kita hidup dalam sistem yang berfungsi. I see. So itu yang paling penting. Kemudian kalau kita tengok kalau kita pergi Jepun ketika musim summer, musim panas, so kita dapat keunikan dia yang tersendiri. Kalau kita pergi musim cherry blossom, kita dapat keunikan tersendiri. Kalau musim panas ni banyak sawah-sawah yang sedang orang kata ditanam kan, menghijau. Tapi kalau kau pergi musim sakura, kebanyakannya sawah-sawah padi belum lagi hidup. Coklat je lah, tanah je lah. Tapi kita tahu bila kita pergi ke Jepun, setiap musim itu memberikan satu pengalaman yang berbeza. So itu keunikannya Jepun yang membuatkan kita rasa nak datang secara berulang kali. Dan antara lain bila kita pergi ke Jepun ni, yang kita suka perhatikan adalah bagaimana mereka preserve ataupun memelihara warisan yang ada. Kalau macam saya pergi sendiri, kita pergi ke Narajuku. Narajuku ni adalah sebuah post town. Post town? Post town. Tempat macam adalah kampung ataupun kota untuk orang transit. Sebab dulu ketika zaman Edo, untuk mereka bergerak dari Edo ke Kyoto contohnya, mereka akan buat satu sistem perjalanan kaki, baik perjalanan kaki ni, yang mana mereka boleh pergi satu kampung ke kampung lain ataupun kota ke kota lain dalam tempoh 1 hari. So 1 hari perjalanan mereka akan rehat, 1 hari perjalanan mereka akan rehat. So Narajuku antara one of it.
I see. So itu antara, kalau kita lihat Narayajuku ni, dia adalah satu poster yang panjang kita tengok, dan satu perjalanan panjang tu akan ada bangunan yang bertentangan antara satu sama lain. So bila kita pergi ke situ, dia akan jual lah, berdagang kat situ, tempat perdagangan, dan dekat situlah kita akan ada transfer of knowledge, interaksi, komunikasi. So itu antaranya. Dan antara lain, kalau kita lihat, kalau kita pergi ke Jepun, sistem perumahan mereka contohnya, konsep rumah, pembinaan rumah, contohnya kalau kita pergi yang one of the famous kampung Shirakawago, Gokayama, kan. Lepas tu ada kampung-kampung yang lain yang kita boleh pergi. Dia ada Aoni Rice Village yang ada dekat Nagano contohnya. So kita pergi ke kampung ni, kita lihat macam mana mereka membina rumah. I see. Bukan sekadar estetik ataupun cantik semata-mata, tetapi sistem rumah dia tu, dia buat rumah dia tu sendiri adalah untuk survival mode. Sebab mereka akan bina rumah, contohnya kalau kat Hakuba, kalau kat Shirakawago tu, kawasan pergunungan Nagano semua tu, salji dia akan tebal-tebal. Tebal-tebal ni bukan tebal sikitnya, tebal dia memang Berapa kaki tu agaknya? bermeter-meter. Ush. Kalau Tatayama tu lagi lah, 2 tingkat. Bas pun tak, salji tu lagi tinggi daripada bas. So pastinya bila rumah nak kena tampung salji yang berat, tebal, dia mesti ada satu struktur yang kukuh. That's why nak banner tu pula ada satu masalah yang lain, iaitu bukannya boleh banner seorang-seorang. Dia memerlukan community. Betul. So bila nak community ni, dia memerlukan satu community yang bekerjasama. Jadi mereka menghasilkan satu sistem kehidupan. Nah, jadi sistem murah ni, bila mereka menghasilkan satu sistem community ni, which is kalau hidup dalam community ni, dia ada satu agreement. Dia ada satu tanggungjawab sosial, yang mana kalau aku dah tolong kau buat rumah, kau kena tolong aku buat rumah juga lepas ni. Kalau rumah aku ada masalah, kau tolong sama-sama baiki. Dan ini kita perhatikan sendiri ketika saya dengan Ishak masa tu ketika di Takayama, kita lalu baru nak balik ke rumah sewa kita balik. So kita nampak masyarakat Jepun, dia nak baiki satu tiang ke apa benda, dia orang ada yang tolong hulurkan tangga, buat kerja sama-sama. So itu antara budaya ataupun kehidupan, sistem kehidupan yang dah dibudayakan di kalangan masyarakat Jepun. So sistem murah ni membuatkan kita tidak selfish, membuatkan kita menjaga kejiranan, which is this kind of value ataupun quality, nilai-nilai ini yang dah diterapkan pun dalam kehidupan orang Islam, yang dihidupkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun. Betul. Kenapa Nabi menitik berat kita untuk menjaga jiran? Betul tak? Betul. So this kind of value yang kadang-kadang dah hilang di kalangan masyarakat kita. Mungkin tak semua hilang, tapi kebanyakannya, terutama di bahagian bandar contohnya kan. Even kadang-kadang di luar bandar pun boleh hilang. Kita dah mula tidak menjaga. Kadang-kadang kita kena tahu, kita perlu jaga tepi kain orang lain juga. Kalau apa-apa hal berlaku pada dia, kan, betul, kita ambil berat. So itu antara benda-benda yang buatkan kita rasa selesa, kita rasa safe, kita rasa seronok nak datang ke Jepun, kerana ada value yang kita boleh kutip. Itu antaranya lah. Selain daripada kita rasa ada macam-macam, bestnya shopping, bestnya pergi kawasan-kawasan dia. So itu antara benda yang selalu kita ketengahkan dalam travelog kita. Okay, baik. Itulah dia. Nampak macam travel ni, orang kadang stigma masyarakat, travel ni aku tahu aku nak healing je. Kan, aku tahu aku nak enjoy, nak lupakan segala-galanya. Orang kata apa? Masalah dekat Malaysia terutamanya. Tapi pada hakikatnya sebenarnya itulah dia tugas kita. Allah pun perintahkan kita untuk berjalan di muka bumi Allah ini untuk mencari karunia-Nya, mencari rezeki-rezeki yang diberikan, untuk mengambil pelajaran. Kalau orang buat kerosakan, macam mana orang buat kerosakan, dan apa pelajaran untuk kita untuk dibawa balik ke tanah air kita, contoh dia. Jadi Kapten, bila sebut berkenaan dengan sistem tadi, suka saya sentuh berkenaan dengan satu konsep ataupun satu prinsip yang dah memang ada dalam kalangan generasi Jepun, which is dah ada dalam Islam pun sebenarnya. Ianya disebut sebagai islah tadi tu, ataupun kaizen. So sepanjang pengalaman Kapten AA lah sewaktu travel dekat Jepun, one of the cerita yang saya pernah ingat, macam mana seorang orang tua, tak silap saya, dia
Kisah tu time tu rasa dekat jambatan ke apa, dia ambil sampah. Cuba kita recall dalam balik. Travelog? Tak, bukan Travelog, pengalaman Captain Ace ni. Waktu ada orang tua yang nampak sampah, dia kutip. Oh, dia bukan. Dia pagar tu. Pagar, okey. Ada rumput-rumput yang berseligat, tak nampak kemas. So, dia cabut, dia Dia kemaskan sendiri tanpa... Dia Tu bukan dia punya. voluntarily. Voluntary Ya. So, nak tahulah, dengan prinsip Kaizen ataupun islah yang penambahbaikan secara small scale, apa bukti yang paling nyata yang orang kata apa Captain A nampak depan mata sewaktu berada dekat Jepun? Sebab benda tu kalau perasan, kalau kita tengok TikTok, IG Kaizen, Ikigai, mesti selalu keluar dekat kita punya feed kan. So mungkin secara buktinya yang berjaya memikat hati Captain A, apa yang peristiwa yang paling jelas sekali? Kalau macam Kaizen tu sendiri, dia memfokuskan kepada perubahan kecil tetapi berterusan. Berbanding kita fikirkan yang besar, tapi ada konsep macam kalau peribahasa Melayu, yang dikejar tak dapat, Yang dikandung. berciciran. So dia adalah konsep itu yang mana saya lihat falsafah hidup masyarakat Jepun yang mereka sendiri amalkan. I see. Dan this kind of value sebenarnya dah ada dalam Islam pun. Kan? Kalau sedikit demi sedikit tu tartil lah. Ya. Kan? Tartil ni dia bukannya perlahan. So tartil ini adalah sebenarnya daripada perkataan rotala, iaitu orang kata well composed, tersusun. Jadi susun itu pun sama dalam masyarakat Jepun. Penyusunan pun sangat penting. Dia punya falsafah kehidupan dia. Dan antara lain macam kita katakan tadi yang Hara sebut tentang Ikigai, the purpose of life. Kenapa dia hidup atas muka bumi? Ya. Untuk apa dia nak bersusah payah? Untuk apa dia orang kata loyal dengan sesebuah company contohnya? Itu budaya Jepun tu. Tadi itu antara pegangan hidup ataupun orang kata falsafah hidup yang mereka amalkan sehingga kita lihat Jepun pada hari ni lah. Kan? Jadi kalau sebenarnya apa yang ada di dalam Islam itu, di dalam Al-Quran itu, di dalam kitab suci Al-Quran itu sendiri dah cukup syumul lah. Dah cukup orang kata sempurna, menyeluruh, encompasses pelbagai aspek kehidupan. Cuma sama ada kita hidupkan ataupun kita amalkan ataupun kita translate ia dalam kehidupan orang Islam. So kalau Jepun boleh, apatah lagi sepatutnya orang Islam. Betul. Sebab orang Islam, dia orang yang beriman ni sepatutnya dia akan hidup kan lah. Jadi itu yang membuatkan kita pergi ke sana. Dia seperti memukul kepala kita. Dia menampar pipi kita bahawa kita kena rasa malu dengan Jepun. Kalau kita masuk, masa first time saya datang ke Jepun, masa travelog Jepun dahulu, kita pergi ke sebuah kota yang pesat yang sibuk tetapi bersih. Tapi kau rasa tenang, betul? Betul. Sebab apa? Ara sini rasa sebab apa? Satu sebab hidup yang sebab dia tahu kenapa dia orang kena jaga benda tu lah. Dia dah ada satu prinsip dalam hidup. Which is pemahaman tu dah start daripada peringkat awal lagi. So bila dia start peringkat awal, bab kata pepatah Melayu Penang berkata, melantu buluh biarlah dari rebungnya. So memang peribahasa tersebut dipraktiskan di peringkat paling kecil. Macam yang last video Captain A pergi sekolah tadika kan. Tanggungjawab untuk menjaga kebersihan Sekolah kelas. tadika? Sekolah rendah? Sekolah rendah kan. Tanggungjawab untuk menjaga sekecil-kecil kelas, semuanya di bawah tanggungjawab diri sendiri. Dan cikgu dia pun rasa sental lantai sekali. Itu antara sebab saya sebut. Boleh kata ke? Betul. Dia mementingkan adab sebelum ilmu. Jadi kalau kita tengok video terbaru Ishak dengan Abu Rijal ke Kampung Naga pun sama. Ketenangan itu dirasai bila mereka mengutamakan adab sebelum ilmu tu sendiri. Belum tentu kita berilmu tetapi kita beradab. I see. Kan? Bila kita tengok itu bukti dia dah cukup jelas pada hari ini. Berapa banyak negara-negara yang so-called modern tapi tidak berakhlak pun. Kan, menjarah sana, menjarah sini. Tapi dari segi fasiliti pembangunan hebat. Betul. Di dalam Al-Quran pun membicarakan, kalau dalam surah Ar-Rum ayat 9 tak silap saya, umat-umat terdahulu hebat-hebat lagi daripada kita. Betul. Dari segi teknologinya, dari segi ilmunya. Tetapi Allah ganapkan je, Allah terbalikkan je, Allah hapuskan. Betul. Allah lingkupkan semua. Kerana apa? Kerana mereka tidak berakhlak.
dan fungsi Rasul itu diturunkan atas muka bumi pun untuk menerapkan akhlak, membentuk akhlak. Kan? Jadi kalau kita tengok di sini, yang kita nak ambil adalah akhlak-akhlak baik, kerana sesuatu ataupun any kind of good deeds ataupun kebaikan yang ada di atas muka bumi ini semuanya datangnya dari Allah. So itu yang kita nak kena kutip. Itulah yang selalu kita terapkan. Apabila kita berjalan atas muka bumi ni, kita nak kutip 1001 pelajaran. Kan? Sebab itu kalau macam even among the followers Ray TV pun yang bertanyakan pada kita, selalu kita nampakkan kalau korang travel adalah disiplin yang kena bawa adalah kita dah spend a lot nak pergi travel ni, terutamanya ke luar negara, bukannya benda yang murah. Betul. Melibatkan ribuan ringgit. So yang ribuan ringgit yang kita dapat tu dan kita invest, kita laburkan itu, pasti kita nak ada satu pelaburan yang berbaloi, yang membawa keuntungan. Bukan sekadar dalam bentuk material, tetapi dalam bentuk pelajaran. Itu yang mahal. Kita bawa keluarga kita, kita dah spend 30,000, 40,000, ratusan ribu. Bagaimana kita nak memastikan pelaburan kita itu berbaloi? Kalau kita orang Islam, pastinya kita nak pelaburan kita berbaloi dari sudut diterima ataupun diredai oleh Allah. Macam mana kita nak pelaburan kita itu diredai oleh Allah? Betul. So kita berjalan di atas muka bumi sejajar dengan perintah Allah dalam surah Ali Imran ayat 137. Untuk kita gerakkan panca indera kita ini, melihat, nazara, fanzuru, so kita perhatikan bagaimana kesan dan akibat. Setiap tindakan kita ada kesan, ada akibat, ada consequences yang bakal berlaku dari pilihan tindakan yang kita buat. So kalau Jepun, dia boleh maju, dia boleh dapat apa yang dia rasai sekarang. Bukannya kita katakan Jepun tu perfect, sempurna ataupun tidak. Tak, dia ada masalah dia. Dia ada konflik dalam yang berlaku. Ada isu-isu yang mereka sedang berhadapan kan. Jadi tapi di mana yang baik itu yang kita nak ambil. Betul. Kan, bagaimana mereka menyusun organisasi, bagaimana kehidupan mereka itu sendiri. So itulah yang kita kena buka mata kita supaya pelaburan kita ke Jepun, ke luar negara itu berbaloi. So itu antaranya. Dan kemudian bila kita lihat macam saya katakan tadi, sistem murah, sistem UE. Jadi mereka menerbitkan, mereka terjemahkan sikap itu dalam arkitektur mereka. Falsafah pembangunan mereka. Jadi kalau kita tengok apa yang ada dekat Shirakawago, itu Gasho Zukuri. Gasho tu adalah satu tangan yang berdoa. So itu yang digunakan macam ni untuk membentuk bumbung yang kukuh. Dan falsafah pembinaan dia pun nak membina, kalau kita tengok video dia nak bangunkan sebuah rumah Gasho Zukuri tu, dia perlukan komuniti bang. Tiang-tiang dibesar-besar tu rasa-rasa boleh buat seorang. Tak boleh. Jadi itu perlukan komuniti. Kan, jadi dia lebih mengutamakan falsafah hidup kami berbanding aku. Bila nak bangunkan, mereka menerapkan budaya kami. So, kalau cerita kami berbanding aku ni, dah ada dah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah yang kita baca 17 kali sehari. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Kenapa kena tunjuki kami? Kenapa tak tunjuki aku? So nak menampakkan pentingnya konsep jemaah dalam kehidupan manusia ni. Kita ni memerlukan antara satu sama lain. Kita tak boleh hidup seorang. Okey, jadi kalau kita bila menceritakan tentang kami tu, pendefinisian kami dalam kehidupan berkomuniti ni. So saya ingat satu movie yang saya pernah tonton dulu, cerita dia Into the Wild. Cerita Hollywood lah, yang mana dinampakkan the value. Dia cerita dia pasal orang, dia ni lulusan dia adalah graduan yang tak silap saya Harvard ke Oxford, tapi dia mencari falsafah hidup yang mana dia mencari kebahagiaan dalam kehidupan, yang in the end dia tolak keluarga dia, tak silap apa, dia pergi last sekali dia pergi ke hutan hidup seorang-seorang. Dalam dia tersalah makan pokok yang ada racun. Jadi dalam saat-saat dia nazak tu, dia teringat kehidupan dia bersama dengan keluarga dia, dengan masyarakat, dengan orang yang dia pernah bersosial. So nak menampakkan, last sekali dalam nota dia tulis happiness is only real when you share. Maknanya kebahagiaan ini akan menjadi satu benda yang kebenaran, hanya benar bila engkau berkongsi.
So nak menunjukkan kita tak boleh hidup seorang-seorang guys. Betul. Kan? So itu yang menunjukkan value yang mana kita lihat ada dalam masyarakat Jepun. Tetapi benda tu dah sedikit demi sedikit terhakis di kalangan anak-anak muda dia. Sebab orang kata this kind of value slowly dah tidak dihidupkan oleh anak-anak Gen Z ataupun Jepun yang latest lah. So itu yang saya lihat bila kita travel, kita bukan sekadar hoha-hoha semata-mata, tapi benda ni yang kita kena perhatikan. Benda ni yang kita kena sama-sama kutip pelajarannya. So kalau itulah yang terhasilnya sistem perumahan, bukan sistem perumahan, sistem rumah ataupun konsep pembinaan rumah Gashozukuri. Even sama macam sistem rumah masyarakat Marahin, Minka, lepas tu Machia, ada banyak lagi yang lain, Kayabuki, yang bila kita study. So itu benda-benda yang saya rasa interesting lah Jepun ni. Bila kita buat travel log, itu yang kita cover. Jadi nantikan travel log terbaru Jepun ada kita buat. Wah, terbaik. Yeah. Jadi betul lah kalau pepatah pernah berkata lah, pernah berbunyi, Mak Saleh punya pepatah lah, it takes a community to raise a child. So nak tak nak memang perlukan peranan orang di sekeliling kita. Sebab dalam Islam sendiri pun la Islam illa bil jemaah. Tak Islam kalau kita tidak berjemaah, tak hidup dalam berkumpulan. Confirm tak ada orang yang nak berpesan-pesan, tak ada orang yang nak boleh support kita daripada segi motivasi, sharing is caring kan, kasih sayang dan sebagainya. Saya percaya sebenarnya dengan konsep-konsep yang ada ni, yang semakin, kalau dekat Jepun dikatakan dah semakin pudar, apatah lagi yang kita pandang tinggi Jepun tu, kalau bandingkan dengan kita kat sini, of course saya rasa sudah jauh ke belakang juga. Kerana masing-masing, kalau yang golongan muda dah start ada hala tuju masing-masing. Sebab pengalaman saya tanya dengan orang kampung dekat Jepun sendiri, sekarang ini masalah dekat Jepun nampak bagus sehingga level budak tu mungkin dah mencapai belasan tahun, 17 ke 18. At certain age, mereka akan buat ataupun mereka akan berusaha untuk hidup sendiri. Cari duit sendiri, dapatkan income dengan segera, contoh dia. Dan parent dia pula angguklah. Sebab tu kalau saya perasan, last time saya pergi Saitama, one of the village near dalam Tokyo, kebanyakan rumah-rumah yang didiami oleh Japanese adalah golongan yang berusia. Rumah yang kami booking tu dia macam rumah asrama. Tapi yang uruskan all the bantal, semua selimut adalah dua sosok tubuh yang berusia yang umur dia 60-an. Okay. Dia lah yang uruskan semua. Dia tanya mana anak bini semua? Bandar. Sampai tak kadang nak jumpa pun susah lah. Kalau macam kita ada raya kan. Macam dia orang boleh katakan nak jumpa tu susah. Sebab one of the statement yang keluar daripada mulut anak-anak muda mereka, terima kasih kerana menjaga saya sehingga hari ini. Gerak dulu. Something like that lah. Gerak dulu tu saya tambah lah. Something like that. So maksudnya sekarang ini, sebab kita nampak lihat sekolah-sekolah Jepun, yang last saya pergi sekolah Saitama tu, daripada dua sekolah besar dekat Saitama tu terpaksa digabungkan menjadi satu sekolah. Sebab orang Jepun sekarang ini yang dah berkahwin, dia tak nak ada komitmen. Tambah antara faktornya dia punya, orang kata apa, kos tinggi kan. Kemudian yang muda-muda pula dah ada nak jadi content creator lah, nak buat duit dengan cepat terutamanya, dah sibuk dengan gaming dan sebagainya. So nampak makin lama budaya Jepun yang kita nampak yang baik itu masih ada hanya dalam kalangan golongan-golongan yang berusia. Agaknya Captain A, selepas dah habis golongan berusia yang dah bangunkan apa yang kita nampak sekarang ni, ke mana agaknya Jepun akan jadi? Macam mana situasi dia akan jadi? Kalau macam saya ingat lagi, saya berjumpa dengan budak Melayu yang jadi petani yang ada di petani dekat sawah Jepun tu, iaitu Wafi. Dia nampakkan realiti masyarakat Jepun, anak-anak muda lah terutamanya sekarang ni, dah macam orang budak-budak Malaysia juga. Di mana mereka tak suka belajar, tahu nak jadi YouTuber, nak jadi content creator, nak jadi influencer. Ya, influencer. So itu antara realiti. So that's why kita kena ambil pelajaran ini supaya ia tidak berlaku dalam masyarakat kita. Dan sebenarnya di Malaysia it happens dah pun. Berlaku dah pun. Dia dah berlaku dah pun. So apa yang kita kongsikan kat sini adalah kita yang generasi yang orang kata
seperti baby boomer, seperti Gen Y, Gen X kan, yang mana kita dah tersedar kita kena sampaikan kepada generasi-generasi seterusnya ni agar generasi seterusnya tidak didenda dengan kesilapan yang telah dilakukan Mahal ini yurannya tu. secara berulang-ulang. Yes, mahal yuran untuk dipandaikan ini. Ya. So itu antara benda yang kita lihat yang berlaku di kalangan masyarakat Jepun. So kalau kita tengok dekat Tokyo, kita pergilah Shibuya. So kita boleh nampak lah memang budaya-budaya, orang kata apa, yang seronok je. Ya. Apa budaya tu? Minum-minum kan. Budaya Bukan. seronok macam mana tu maksudnya? Apa nama dia? Lupa dah terms dia tu. Foya-foya. Yang suka hidup seronok semata-mata. Apa nama dia? Fanatia. Bukanlah. Hedonism. Hedonisme. So budaya hedonisme ni dah berlaku di kalangan masyarakat Jepun juga sebenarnya sekarang ni. So itu yang saya nampak lah secara lahiriah bila kita pergi ke kota-kota. Sebab kalau kita pergi ke rural area, boleh kata rumah-rumah yang abandoned, yang dibiarkan, yang tidak dijaga, banyak. Sebab tu kalau kita tengok, asal macam mati. Macam saya pergi ke Kyoto, bahagian kawasan orang kata perkampungan nelayan dia, yang ada dekat Ine. So di Ine dia ada konsep rumah yang dipanggil Funaya. Funaya ni rumah dia 2 tingkat. Bahagian atas adalah perumahan atau tempat tinggal, bawah adalah garage boat. Jadi nelayan dia punya rumah Funaya ni sangat unik. So kalau kita pergi ke Ine, kita boleh nampak. Tu belah laut ke apa tu? Bawah tu. Bot laut ke? Dekat bot laut lah. Bot laut lah. So itu yang kita tengok. Kita ada macam dalam travelog kita jumpa, nama dia Lucas. Orang Jepun lah, budak muda. Kenapa dia suka duduk dekat rumah Funaya ni ataupun dekat Ine ni? Sebab berdasarkan ketenangan. Dia daripada town ataupun bandar juga. Dan dia mengatakan juga budak-budak muda memang sekarang tak suka duduk kampung. Sedangkan kalau kita tengok kat kampung tu banyak peluang-peluang yang mereka boleh bangunkan. Betul lah. So itu antara yang berlaku dekat Jepun juga. So bukanlah semua Jepun tu hebat semata-mata, tak. Ada saja loophole ataupun sisi gelap kelompongan sisi gelap dia. Betul lah tu. Sampai tahap disebabkan oleh ramai yang tak nak komitmen tinggi, kerajaan pun terpaksa memberikan insentif. Sebab kerajaan nakkan generasi baru. Kan? Tapi masalah sekarang ni, generasi yang ada sekarang ni tak nak kahwin. Semua tak nak ada komitmen. Bila populasi rendah, macam mana nak ada tax? Bila tak ada tax, macam mana nak bagi orang tua pension? Betul. So itulah yang berlaku situasi dia. Dan bila makin ramai tak ada orang kat kampung, dan komuniti pun makin perlahan hilang lah. Sebab last time saya pergi Saitama, dia punya hospital pun abandon. Bangunan-bangunan yang patutnya menjadi servis untuk orang kampung tersebut, consider macam hilang lah, tak ada fungsi. Sia-sia lah membazir kat situ kan. So nampak, dan last time saya perasan hospital, rumah-rumah, bangunan-bangunan yang besar-besar tukar menjadi, last time saya perasan jadi rumah hantu. Itu pula dia lebih kepada itu pun tourism. Tourism lah. Kan Jepun suka kan buat benda macam tu kan. So itulah hakikat yang saya nampak secara kesimpulannya. Jadi apa yang Raycation buat, by right dia membuka mata lah. Ray TV buat, sepatutnya dia membuka mata masyarakat supaya travel sambil memerhatikan all the detail. Yang baik of course pelajaran, yang buruk pun sebenarnya jadikan pedoman. Bukan sekadar nak berfoya-foya, bukan sekadar nak nak bersukaria, sehingga investment kita tadi dia akan jadi sia-sia bila tak dapat pelajaran yang paling mahal tadi lah. Itulah saya nampak secara keseluruhannya. Kita nampak nilai agama, cara hidup Jepun ada similarities ataupun ada consider macam apa yang ada daripada prinsip mereka, Islam pun dah ada. Mungkin Kapten A boleh cerita detail sikit agama Shinto, mereka punya consider pegangan hidup mereka, yang mungkin ada benda yang boleh kita pegang, atau bukan pegang lah, lebih kepada mengambil pelajaran. Kalau kita tengok Shinto ni, saya secara literal lah, secara kasar je, dia adalah satu agama tradisi masyarakat Jepun yang mereka bina atas kepercayaan kepada kami, bukan kami plural, kami. Iaitu mereka percaya kami ni adalah satu roh ataupun entiti suci. Jadi iaitu Shinto tu adalah jalan para dewa. So kalau kita tengok, kalau kita pergi Nara, saya punya persoalan, kenapa pergi Nara ni
rusa tu boleh hidup dengan manusia. Dan juga dia boleh ada kat bandar, ada kat jalan raya kan. Lepas tu ada kat taman dia tu. Dan kerana mereka menganggap rusa ini adalah satu haiwan suci, utusan para dewa. Secara tak langsung kepercayaan mereka ini membina satu kelangsungan ekologi. Itu dia terjamin kehidupan. Tak adalah tiba-tiba kan hilang, kena bawa masuk dalam Protowira kan, orang sembelih, orang buat rusa bakar kan. Kat Malaysia lembu boleh masuk kereta. So itu antara bagaimana mereka percaya dengan benda tu dan mereka daulatkan kepercayaan tu. Tapi bagaimana kita, sepatutnya kita ada konsep hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam kan. Kita menjaga hubungan kita dengan Allah, dengan Al-Khaliq kita, pencipta. Kita menjaga hubungan kita dengan manusia dan juga dengan alam. So Jepun pun ada benda ni. Kalau kita pergi Bali pun ada konsep ini. Ada falsafah ini, Trihita Karana. Kan ada, itu antara benda-benda yang saya lihat kita kena perhatikan lah. Why? So bila kita travel, kita kena ada big why dalam kehidupan kita. Kalau saya belajar dulu dalam arts pun, lecturer saya lupa nama prof, dia akan beritahu apa-apa saja yang kita nak buat mesti ada big why. Dan mesti kena ada what, why and how. Sama juga dalam kita travel, kita kena ada 3 persoalan ini. Bila tak ada persoalan-persoalan macam ni, so kita hanya travel kosong lah. Bagi saya menghabiskan boreh lah, orang ni sebenarnya kata. Menghabiskan boreh. Buang masa. Hidup ini tak boleh sia-sia. Kita bukan diciptakan untuk main-main. Hidup kita ni ada purpose. Kita ni pengabdi Allah. So apabila kita nak travel pun, pasakkan dalam diri kita ni ada benda yang aku nak cuba deliverkan. At least pada diri aku dan keluarga aku. Itu dia. So kalau cerita pasal hablum minallah, hablum minan nas. So nak connected dengan, orang kata apa, nak connected dengan Allah, dia kena hubungan kita dengan manusia dulu. Betul tak? Hubungan baik kita dengan alam. Dia chicken and egg. Ya, both. Dua-dua tu dia main peranan seiring. Kena bergerak seiring. Ya. So kalau kita nak connected dengan Allah kan, kita nak hari-hari berdoa je kan. Dia kena ada satu apa? Macam mana orang nak rasa realiti kewujudan? Sistem Allah itu adil. Kita lah kena hidup kan. Allah bagi kita petunjuk, Allah bagi kita guidance dan kita kena laksanakan dalam kehidupan kita. Betul. Baru orang rasa, oh subhanallah, betul lah sistem Allah ni. Sebab tu sadaqallahul azim. Kita membenarkan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Itulah dia. Betul. So itulah ada benda yang kita boleh ambil pelajaran. Dan kita dapat lihat bagaimana satu benda yang membuka mata saya lah. Dia terkait rapat dengan bagaimana sistem transportation dekat Japan. Sebenarnya itu pun satu pembelajaran alam juga. Satu situasi di mana saya tak ingat siapa nama orang tersebut, seorang kampung kot. Dia melihat, asalnya dia saintis ke dia orang kampung, saya tak ingat, nanti boleh cek balik dah fakta. Dia melihat sendiri bagaimana one of the developer lah yang develop the sistem kereta api tu. Dia lihat bagaimana burung kingfisher, tak salah saya, dia terjun ke dalam, orang kata apa, dalam laut kingfisher betul, dan laut tanpa ada bunyi yang kuat. So itu saya nampak satu pembelajaran alam yang dia praktikkan dalam laut sebab dia nak buru, tapi ikan tak boleh nak detect dia sebab tak ada geseran angin yang menghasilkan bunyi. Geseran tak ada, bunyi tak ada. So dia apply pembelajaran alam tadi ke dalam pembinaan Shinkansen. Itu yang tengok, tu pelajaran yang paling besar saya nampak. Satu, belajar melalui alam, lihat dan cuba praktiskan. That's why terkait rapat juga dengan sistem yang tengah buat sekarang ni. Nak cerita pasal Kaizen Islah ni, sehingga ke tahun katanya 2026, 2028, dia nak buat lagi train yang boleh mencapai kelajuan lebih daripada 200 km per hour. Sekarang ni Shinkansen berapa? Lebih kurang ratusan kilometer per hour. 100 lebih lah, tak sampai 200. Apa dia? Kelajuan paling maksimum 300 kan? 300 sampai ke 400 pun. 400 kan? So yang saya dengar, dia akan lepas ni akan buat lagi yang power ni. Tambah baik untuk orang kata apa, kelangsungan hidup masyarakat yang lebih efisien lah. So nampak it's good point jugalah kita dapat lihat all these things berlaku di depan mata kita. Dan paling penting sekali how the pelajaran tu akan menjadikan kita manusia yang lebih berinovasi, yang mampu membangkitkan semangat lah. Dan sebenarnya kalau kita lihat
bukan tak ada di kalangan masyarakat Jepun yang skeptism pun dalam pembinaan Shinkansen. Penolakan tu ada. Dia skeptism, kereta api ni terlalu laju, bahaya. Sama tak kalau kita nak dulu pun nak membina highway pun ada masalah. Yalah. Kan? So itu antara benda-benda yang kita belajar. Untuk kita nak invent something, benda yang new, thing dalam dunia ni pasti akan ada penolakan. Challenge. Tapi bila kita ada asas sandaran, kita teruskan. Cumanya yang kita nak belajar daripada masyarakat Jepun ini adalah saya lihat nilai ataupun value tu. Itu yang membuatkan kita rasa, saya pergi ke Jepun, inilah yang kita rasa enjoy. Sebab ada saja kajian-kajian yang kita buat, kita pergi Jepun, kita suka tengok rumah dia, sistem jalan dia, kan, traffic light dia. Kalau pergi dekat Osaka tu, saya suka lalu hijau. Kalau nak merah, berperingkat merah. Saya terfikir macam mana sistem traffic light yang ada dekat Jepun ni besar macam ni. Macam mana mereka organize. So, kita kena banner this kind of mentality, mindset di dalam anak-anak. Sentiasa ada big why. Baru otak kita berfungsi dan kita bukan sekadar jadi masyarakat yang follower, tapi kita boleh jadi banner masyarakat yang trendsetter, yang membina satu trend, new trend dalam kehidupan. Jadi itu yang saya rasa, bukan sekadar Jepun, whatever country yang kita pergi travel, kita kutiplah pelajaran. Betul. Sekecil-kecil membuang air besar di tandas. Betul tak? Sekecil-kecil perkara tapi buang air besar ni bukan sekecil-kecil perkara. Sebesar-besar perkara. Saya rasa kalau nak buang air besar, kau nak meeting yang besar pun boleh di stop kan. Betul. Saya rasa very efficient lah bila ada banyak butang yang boleh cuci terus kan. Daripada bawah tembak apa betul. semua. Macam-macam sistem tandas Jepun ni kan. Tak silap yang ada yang ada lagu, ada lagu. Kan ada yang keluar apa tempat basuh tangan sekali. Mak. So kalau kita pergi Jepun, benda yang paling dirindui saya rasa adalah tandas. Buang air Tandas dia. Betul lah tu. Kita pergi Switzerland pun tak macam tu. Saya kalau pergi orang kata Turki kan, kita nak buang air besar tu, rasa macam nak beku kejung punggung ni sebab sejuk air dia. Betul. Sampai tak level pemikiran itu pun difikirkan how to improvise sesi pembuangan tadi tu. So banyak benda kita belajar. Saya pun first time saya pergi agak terkejut lah sebab saya kata kasi shock sekali shock sebab sudah macam mana aku nak tekan butang ni. Butang-butang kena keluar Google Translate dulu. Semua pula kita tak tahan kan. Semua jenis yang bahasa Jepun tekan semua benda. Macam-macam keluar. So dia ada yang macam simbol keluar air macam ni, front kan, macam nak yang macam tembak macam jangan lepas ni di event ada tolong cebok. One day. Tu nampak bagus lah. Ya. Betul. So itu adalah satu dia problem based learning. Betul. Dan dia baru invent satu benda. Yes. Macam kita kat Malaysia, kalau tandas tu dia ada bidet kan. Cuma bidet ni satu, macam Jepun dia memikirkan, kalau dia buat sistem tu, satu jimat air. Tak adalah nak basuh tu memerlukan air jimat satu, lepas tu tak berkecik tu. Tidak meninggalkan DNA. Betul. DNA anda. Tandas Malaysia biasanya memang berkicah. Kan? Kalau Jepun punya kering, dia air kat situ je. So dia masih lagi ada bidet. Kan? Kita rasa ada air untuk kita taharah. Tapi tak adalah mengecil-kecil kan. Dia masih lagi dry toilet. Tu dia. Bersih lah. So bagus lah. Ada berapa kali pergi Jepun? Saya sekali. Tapi sekali tu pun dah rasa very amazed lah. Daripada sistem pengangkutan, daripada sistem tandasnya, semualah saya rasa okey lah. Cuma satu benda yang kita belum sentuh lagi Kapten A, pasal makanan. Sebab one of the research saya tengok, kalau tengok dia punya makanan saja, buah-buahan yang dijual, the quality is very very good. It's very very good lah. Tu nak tanya komen sebab saya jurusan mana ni dulu? Jurusan universiti mana? Universiti sendiri. Nak tanya pendapat Kapten A lah, sebab last time saya pergi Jepun, saya tak sempat merasa sangat lah makanan-makanan diorang tu. Maksudnya kita masak sendiri. Nak repeat lah ni? Kena repeat kan. Tapi ni saya masakkan ramen wagyu. Ramen. Saya pun tak sempat rasa ramen sebab time tu kita masak semua sendiri. Tak sempat nak explore dia punya. Semua yang sempat saya makan dia punya apa nama tu, onigiri lah. Saya pernah makan yang kat Malaysia punya. Kat sana punya dia punya level up tu, rasa dia memang power. Tapi bukan pasal sedap kita nak sentuh sangat. Pasal tu pasal kesihatan, pasal quality food dan juga harga serta dia punya orang kata apa. Okay, bolehlah kita cerita sikit pasal sedap tu. Mungkin Kapten A boleh elaborate sikit
Sebab saya tak pernah lagi makan Wagyu punya daging. Wagyu. Setakat ni belum pernah Wagyu. try lagi. Mungkin daripada segi food experience yang boleh kita ambil pelajaran, mungkin Captain A boleh cerita sikit. Kalau dari segi food experience, saya nampak dia sebenarnya Japan ni dia macam mana dia tak banyak spice. Macam yang kita punya masakan. Dia sangat simple food sebenarnya. Dan dia lebih mengutamakan flavor. Sebab tu kalau kita tengok kalau kita makan sushi kan, ada dia punya sashimi dia. Dia betul-betul yang raw. Ada juga raw, ada yang dia grill sikit, ada yang dia goreng, ada tempura, lepas tu ada gungkan. So ada macam-macam lah jenis sushi. Tapi kalau kita tengok dia punya kesegaran, macam saya bawa pergi ke Omicho Market di Kanagawa. Saya rasa korang kena pergi Omicho Market. Ya, Omicho Market. So Omicho Market ni chef yang ada dekat restoran Jepun, kebanyakannya dia akan ambil barang-barang seafood ni daripada sini. Saya dah pernah pergi dekat Tsukiji Market. Saya dah pernah pergi dekat Hakodate Morning Market. Mahal Hakodate Morning Market. Saya pernah makan snow crab dekat Hakodate tu. Ya Allah. Makan saya apa? Snow crab. Snow crab tu yang pakai tu. Jangan salah. Snow crab. Okay, snow crab. Bukan snow crab. Kenapa nama dia snow crab? Sedap kan, dia kenyal sikit snow crab. Snow crab. Ya, snow crab. Dia adalah king crab, jenis king crab Jepun yang ada. Saya dah pernah try king crab Jepun yang bulu-bulu. Yang bulu-bulu tu dia macam ketam bunga sikit. Tapi saya rasa kalau dari segi isi manis, korang kena rasa snow crab. Tapi snow crab ni masalahnya isi dia tak banyak, tak padat. Macam yang apa nama ketam bulu-bulu tu. So dia mula-mula kita pergi ke Omicho Market dengan peserta, tak sangka yang satu kotak tu dalam RM300 je. Selalu kalau makan king crab Jepun ni RM500, RM1,000, RM1,500 kita belanja peserta vacation. Jadi kalau nak rasa king crab, pergi dengan trip rentas Jepun kita, pergi Japan Apps dengan vacation. Di vacation.com. Ya. So bila kita makan seafood, ada peserta kita ni daripada Singapura, Kak Jamilah, dia memang enjoy betul. Ada satu udang tu, orang Jepun ni, ada satu udang tu, orang Jepun ni beritahu, owner kedai tu beritahu, ni udang ni memang manis. Kita ingat dia letak gula, kali manis betul, memang sedap. Oh, memang tak boleh. Ada kena sendiri pergi. Rasa udang masakan besar ataupun besar seafood Jepun. Besar udang dia. Oh, ada satu oyster tu seketul saja RM30, 1,000 lebih yen, 1,200 yen. So peserta belanja lah. Besar ni kita makan. Oyster dia. Menggigil ni. Perah lemon. Ya Allah, saya rasa sedap gila. kalah lah oyster yang saya pernah makan dekat Hotel 5 Bintang ke, yang saya pernah makan. Fresh gila. Memang gila lah. Saya tahu gila. Macam tu. I cannot believe this. So sebab saya dah banyak kali suruh bayangkan tadi. Jangan bayang, pergi sini. Jangan bayang. Okay. Dia masuk ke dalam mulut anda. Saya di mulut. Dia punya taco dia, tahu taco. Takoyaki. Bukan, taco. Taco ni dia macam sejenis tobacco. Tembakau. Taco ni ada sotong gurita. Ya, sotong gurita tu pun, ya Allah, dengan kekenyalan dia, dengan kesegaran dia. Bukan macam getah punya level lah. Kan? Getah dia di bawah sikit. Biasa getah payah nak makan. tak, ini cerita betul. Ni betul. Saya tak tipu. Saya percaya. Dan dia punya sashimi maguro kan, dia punya tuna dia. Kena rasa yang tuna ada fat tu, yang belly fat dia tu. Ya Allah. Kalau SN dia makan, SN dia suka makan ikan patin dekat bahagian perut-perut lemak tu. Ya. Sama ini tu tuna punya. Tak boleh buat bincang. Memang fresh Wow. So itu antara kualiti. Omicho Market saya rasa is a must visit place. Omicho Market. Yeah. Dia lagi best daripada Hakodate lah. Saya rasa menyesal ni pergi Hakodate ni. Macam tu lah. Dia punya rasa puas gila makan. Oyster. Wallah. Okay, selain daripada value, tempat-tempat cantik, destinasi yang cantik, tempat shopping, kita
mengutamakan gastronomi experience kepada peserta juga. Okonomiyaki punya makanan dia macam Okonomiyaki. saya pun tak saya salah sebut kot Banyak okonomiyaki. term-term Jepun saya belajar ini. So KTA boleh ingat semua tu so itu antara makanan yang dia macam tepung tebal je. Lepas tu dia masak letak sayur apa benda. Dia macam satu makanan shakshuka sebenarnya. Macam leftover food yang dia hidangkan. Leftover. Padahal biasa je. Tapi berasa dia power. Tak adalah, biasa je. Biasa je. Tapi ada certain food yang lain yang saya suka, antaranya ramen wagyu. Tu dekat Tokyo. Ya. Dekat Kyoto. Ya Allah. Dah ramen wagyu Dia pula. rasa macam bila kita benda tu, kita tak nak basuh, tak nak gosok gigi. Nak biar flavor tu ada dekat mulut. Sampai rasanya Macam tu lah. Portion dia macam mana portion dia? Portion berbaloi. Tapi 3,000 yen lah. 3,000 yen lebih kurang RM60, RM65. RM35. Macam tu. Kan? So bila kita dah rasa baru kita tahu no wonder dia punya gastronomy experience ni antara benda yang kenapa orang nak datang Jepun, sebab nak rasa makanan. Betul tak? Yang berkualiti. Betul. Sepatutnya this kind of benda yang kita belajar, kita travel, kita belajar daripadanya, kita bawa, kita implement dalam masyarakat kita. Kalau ikutkan, saya pernah pergi Australia makan lobster, saya rasa daripada lobster sedap lagi udang galah. Serius. Udang galah lagi sedap daripada lobster. Yalah. Kalau kita jaga ekosistem kita kan. Kalau macam saya pergi itu, saya buat travel log dekat kampung dekat Lubuk Cina tu. Kita tak jaga ekosistem. Dengan kita ambil pasir secara haram, merosakkan ekosistem. Kau buat bom ikan, menjahanamkan ekosistem. So bila kita sendiri merosakkan alam, kita didenda dengan kita kena invest, kita kena keluar duit yang mahal untuk kita nak rasai balik benda yang kita dah rosakkan, kita dah musnahkan, yang dah hilang. So the ekosistem memang terjagalah dekat Jepun ni kan, ekosistem. Mesti. Sebab tu sungai dekat depan rumah kita tu pun bersih ikan bang. kan, ikan pun ada. Bersih. Longkang pun ikan berenang-renang dengan aman. Tu longkang. Betul. Dan Jepun punya sungai kita boleh tengok dekat tengah-tengah bandar tak berbau. I see. So bila tak berbau, orang pun tenang. Macam saya rakam dekat Takayama, orang boleh lepak dekat bila sungai, dia ada terusan sungai kan. Lepas tu dia ada tepi, dia ada tepi-tebing tu. Macam Sungai Kelang lah. Boleh duduk, lepak, baring, baca buku, baca komik ke. Cuba buat kat Sungai Kelang. Biawak banyak lah. Bandaraya pun banyak. Bandaraya, betul. Sebab dia orang jadi mencampak ikan bandaraya, mengosakkan ekosistem sungai kan. Bila kita tidak ada knowledge dan Okay. So itulah. Wagyu, kita perlu sentuh pasal wagyu. Sebab Wagyu. Wagyu. Saya susah betul lah sebut wagyu ni. Wagyu. Okay, kenapa instead sedap. of lembu, Yes. ramai yang tak nak lembu. Malaysia pun Lembu ramai semua tak ada nak lembu. Tapi Kenapa kenapa Wagyu? lembu Jepun hebat? Sebab dia mengkaji. Dia ada big why dalam kehidupan dia. Dia ada, orang kata tadi tu, Kaizen. Melakukan improvement. Macam mana nak bagi lembu? Orang Jepun ni, dia tak suka makan lembu sebenarnya pada asal. Dia suka makan babi. Dia suka makan khinzir. Tapi sampai boleh jadi industri lembu ni boleh jadi hebat. Kenapa? Kenapa? Big why kenapa? Kalau kita pergi dekat Kobe ada itu, kita pergi dekat Kobe dekat Sanda Kobe halal wagyu punya slaughterhouse, abattoir dia. So kita tengok even dia punya farm dia pun ada 2 jenis farm untuk bela wagyu ni. So dari pertamanya breeding, kemudian dia akan pindahkan, dah dapat breed, dia akan pindahkan ke tempat untuk fattening, untuk gemukkan. Dah gemukkan, sedapkan daging pula. So dia ada diet dia, ada gizi dia, bijirin-bijirin dia semua tu. So itu antara benda kajian-kajian. Sebab tu kita bagaimana industri peternakan kita. So kita sendiri melihat ke dalam diri, muhasabah balik mengapa, kenapa, direction kita. Betul. That's how, sebab situasi sekeliling dia affect how the taste of the food lah. The taste of the lembu itself. Macam sama juga macam dekat New Zealand. New Zealand, kambing dia relax. Kambing dia tenang, consider macam healing lah. Free grazing, orang kata apa, peaceful area. That's why kambing New Zealand pun antara yang tersedap jugalah. So the condition sekeliling tu memang kondisi penting. Environment dia. Dia akan effect makanan lah, which is itulah pelajaran besar saya nampak untuk
Kadang-kadang cuaca juga makanan, Aras. cuaca, Cuba kau bayangkan kambing kau biarkan dia grazi lama-lama dengan cuaca kita dengan dekat New Zealand. Kau tengok beza lah. tak payah letak kambing, kau letak diri kau kat tengah tu. Kita pun affected Kau bau lah, ketiak kau dengan bau emotionally. ketiak orang New Zealand yang kena duduk bawah matahari. Betul. So cuaca pun memainkan peranan. So yang paling penting adalah kita belajar how kita conduct ataupun kita mengatur. Bagaimana kita menggunakan apa alam sekeliling yang Allah kurniakan untuk kita to improve kita punya industri. Yes. So itu benda yang paling penting lah bagi saya. So kita tak boleh ubah alam, kita ubah diri kita lah. Ubah the way to handle it. Betul. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, saya rasa panjanglah kita sembang ini. So secara kesimpulan ni saya boleh nampak travel dengan satu misi dan juga visi untuk memandaikan diri dan memandaikan umat. That's the best way of travel. Terbang ni kita seperti lebah. Dalam Al-Quran pun ada mention pasal lebah. Terbang ke sana ke sini mencari madu-madu di setiap negara yang kita pergi dan dibawa balik ke sarang. Dan madu pun boleh mengubati, madu pun boleh memberi orang kata apa, kemanisan dalam hidup, satu pelajaran dalam hidup kita untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Okay, mungkin last say daripada Captain A. Jangan lupa untuk ikuti podcast-podcast kita di Red Nation Podcast YouTube dan juga Spotify. Dan terima kasih kerana subscribe dan juga follow kita. InsyaAllah ada banyak lagi konten-konten menarik yang kita kongsikan. Sembang-sembang santai macam ni. InsyaAllah. Dan teruskan support. Dan anda boleh komen juga apa lagi konten yang anda rasa nak kita kongsikan. Betul. Okay, itu saja daripada saya. Alright, ini baru Red.